Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Duo maut Gyökeres dan Isak hancurkan Tunisia. Sweden memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah kanan apabila membelasah pasukan Tunisia 5-1 dalam perlawanan pembukaan mereka. Walaupun ramai menjangkakan Asia lebih seimbang, skuad Sweden ternyata berada di kelas tersendiri dan tidak memberi banyak ruang kepada Tunisia untuk bernafas. Namun, individu yang paling mencuri perhatian bukanlah Viktor Gyökeres ataupun Alexander Isak. Sebaliknya, Yasin Ayari, pemain muda itu meledak 2 gol dalam perlawanan ini. Dan kisah di sebalik kejayaannya pasti lebih memerikkan buat penyokong pasukan Tunisia. Ayari sebenarnya layak mewakili Tunisia kerana bapanya berasal dari negara Afrika Utara itu. Namun menurut laporan sebelum ini, bapanya sendiri yang menggalakkan beliau memilih untuk mewakili Sweden. Dalam perlawanan ini, keputusan tersebut seolah-olah menghantui Tunisia apabila Ayari menjadi watak utama yang menghukum mereka. Gol pertama Sweden hadir seawal minit ke-7 apabila berlaku kekalutan di hadapan kotak penalti Tunisia. Bola muntah yang gagal dibersihkan pertahanan terus disambar Ayari untuk meletakkan Sweden di hadapan. Dua penyerang utama Sweden iaitu Alexander Isak dan Viktor Gyökeres turut menunjukkan keserasian yang cukup menakutkan. Pada minit ke-30, Gyökeres mencipta peluang untuk Isak sebelum penyerang Liverpool itu menyempurnakan jaringan kedua Sweden. Kerjasama mereka diteruskan pada babak kedua. Kali ini, giliran Isak pula menjadi penyumbang asis apabila hantaran beliau berjaya disudahkan Gyökeres pada minit ke-59 untuk menjadikan kedudukan semakin selesa buat Sweden. Tunisia sempat memberi sedikit harapan apabila berjaya menjadikan 1 gol sebelum tamat separuh masa pertama. Namun jaringan tersebut tidak banyak mengubah rentak permainan kerana Sweden terus menguasai perlawanan. Kemenangan besar ini meletakkan Sweden dalam kedudukan yang cukup baik menjelang aksi seterusnya. Cabaran lebih besar menanti apabila mereka bakal berdepan Belanda, manakala Tunisia pula perlu bangkit segera ketika bertemu pasukan Jepun jika masih mahu menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Jerman belasah Curaçao 7-1, mesej amaran awal di Piala Dunia 2026. Pasukan gegasi Eropah iaitu Jerman memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan penuh bergaya apabila membelasah pasukan debut iaitu Curaçao dengan keputusan 7-1. Kemenangan besar ini meletakkan skuad bimbingan Julian Nagelsmann dalam kedudukan selesa untuk mengungguli kumpulan E. Jerman bermula garang dengan jaringan pembukaan daripada Felix Mecha seawal minit ke-6. Walaupun Curaçao sempat mengikat kedudukan 1-1 melalui jaringan Livano Kemensia pada minit ke-21, ia sekadar menjadi amaran buat Dimashav. Sejurus selepas itu, Jerman bangkit dengan penuh dominasi menerusi jaringan berturut-turut daripada Nico Schlotterbeck dan penalti Kai Havertz sebelum tamat separuh masa pertama. Memasuki separuh masa kedua, Jerman terus merobek gawang lawan dengan tambahan 4 lagi gol. Jamal Musiala menjadikan gol keempat sebaik sahaja perlawanan bermula semula, diikuti dengan jaringan debut manis daripada Nathaniel Brown, gol daripada pemain gantian Dennis Undav dan gol kedua peribadi Havertz pada minit ke-88 melengkapkan pesta gol tersebut. Drama Texas, Kamada ragut kemenangan Belanda. Satu lagi kejutan besar tercipta di Arlington apabila jaringan minit ke-88 Daichi Kamada membolehkan Jepun mengikat Belanda 2-2 sekaligus menyekat impian skuad The Orange untuk menguasai carta awal kumpulan F yang serba sengit ini. Perlawanan berintensiti tinggi di Stadium Dallas itu menyaksikan aksi saling berbalas serangan termasuk jaringan Somerville yang meletakkan Belanda di hadapan sebelum rembatan terbias Nakamura daripada situasi sepakan penjuru mencetuskan sambutan gila di bangku simpanan Jepun. Walau bagaimanapun, skuad kendala Ronald Koeman terlebih dahulu menguji kecekapan benteng lawan menerusi percubaan awal Daniel Malen yang dinafikan cemerlang oleh Zion Suzuki sebelum corak taktikal berani Hajime Moriyasu membuahkan hasil lumayan. Adakah Jepun mampu marah jauh ataupun Belanda bakal meratapi kegagalan ini? Ternyata kegagalan Belanda mempertahankan kelebihan saat akhir membuktikan kelemahan taktikal Ronald Koeman yang gagal membaca perubahan drastik formasi menyerang Jepun. Bagi skuad Samurai Biru, gol penyamaan Kamada adalah jawapan yang sangat memuaskan untuk membuktikan bahawa impian kejuaraan Moriyasu bukannya sekadar sembang kosong. Magis Ahmad,
Jaringan minit akhir ragut maruah Ecuador. Satu penutup luar biasa tercipta dalam aksi kumpulan E apabila bintang Manchester United iaitu Amad Diallo meledak gol kemenangan pada minit ke-90 untuk membantu pasukan Ivory Coast menewaskan Ecuador 1-0, sekaligus menyelamatkan kejohanan daripada mencatatkan keputusan tanpa jaringan yang pertama. Ecuador dilaporkan berputus asa selepas mensia-siakan deretan peluang keemasan sepanjang perlawanan, termasuk kegagalan duka apabila dua percubaan mereka sekadar menggegar palang gol pada babak pertama. Keputusan dramatik ini meletakkan Ivory Coast berkongsi kedudukan selesa dengan 3 mata di tahta kumpulan bersama Jerman, susulan kejayaan besar skuad De Panzer membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi terdahulu. Kegagalan Ecuador memanfaatkan dominasi awal membuktikan ketumpulan memalukan barisan penyerang mereka yang hanya tahu menggegar besi gol demi memuaskan hati peminat yang mengharapkan kemenangan mudah bagi Ivory Coast. Jaringan lewat Amad adalah tamparan balas yang sangat memuaskan untuk membuktikan kualiti mentaliti juara mereka ketika ditekan hebat. Khéphren Thuram jadi rebutan Liverpool dan Manchester United dalam perlumbaan. Pemain tengah pasukan Juventus iaitu Khéphren Thuram kini menjadi tumpuan utama dalam jendela perpindahan musim panas ini dengan gegasi Liga Perdana Inggeris seperti Liverpool dan Manchester United, serta kelab Turki Galatasaray dilaporkan meletakkannya dalam senarai keutamaan. Juventus kini berada dalam situasi kewangan yang mendesak berikutan kegagalan melayakkan diri ke Liga Juara-Juara Eropah, memaksa pihak kelab untuk mempertimbangkan penjualan pemain bagi menjana dana segar. Pemain kebasaan Perancis berusia 25 tahun itu mempunyai nilai pasaran sekitar 45 sehingga 50 juta euro. Namun harga tersebut boleh melonjak sehingga 65 juta euro sekiranya perang bidaan berlaku antara kelab-kelab yang berminat. Walaupun namanya sering dikaitkan dengan perpindahan keluar, Thuram secara terbuka menyatakan hasratnya untuk kekal di Turin. Kejutan di Santiago Bernabeu, Real Madrid capai persetujuan peribadi dengan Cucurella. Dalam satu perkembangan yang mengejutkan dunia bola sepak, Real Madrid dilaporkan telah mencapai persetujuan lisan untuk mendapatkan khidmat bek kiri Chelsea, Marc Cucurella. Menurut wartawan ternama Fabrizio Romano, urusan perpindahan ini dijangka akan dimuktamadkan sebaik sahaja saingan Piala Dunia melabuhkan tirainya. Langkah ini dilihat sebagai permintaan khusus daripada pengurus baharu Real Madrid, Jose Mourinho, yang baru sahaja dilantik beberapa hari lalu dengan kontrak 3 tahun bermula Julai ini. Ketibaan Cucurella di Madrid menjadi tajuk perbualan hangat dalam kalangan peminat kerana sebelum ini spekulasi perpindahan pemain kebangsaan Spanyol itu lebih tertumpu kepada kelab seperti Atletico Madrid dan Barcelona. Chelsea sendiri difahamkan terbuka untuk melepaskan Cucurella, namun pemilihan Real Madrid sebagai destinasi utama telah mencetuskan pelbagai reaksi memandangkan persaingan sengit antara kelab-kelab tersebut. Pedro Porro setia bersama Tottenham, lantikan kontrak baru sehingga 2031. Berita gembira buat penyokong pasukan Tottenham. Bek kanan sensasi Tottenham, Pedro Porro, secara rasmi telah menandatangani kontrak baru yang mengikatnya di London sehingga Jun 2031 dengan pilihan lanjutan sehingga 2032. Perjanjian ini turut menyaksikan peningkatan gaji yang signifikan sebagai tanda penghargaan terhadap sumbangan beliau kepada pasukan. Langkah ini secara muktamad menamatkan segala spekulasi yang mengaitkan Porro dengan perpindahan ke Manchester City dan beberapa kelab gegasi lain. Pihak kelab kini melabel Porro sebagai aset tidak boleh disentuh dan pemain tersebut menyatakan komitmen penuh untuk kekal bersama Tottenham. Bagi pasukan yang baru sahaja mengharungi musim lepas yang penuh cabaran, pengekalan Porro adalah satu langkah kritikal. Kemampuannya yang luar biasa dalam melakukan hantaran lintang dan visi hantaran yang tajam menjadikannya antara bek kanan paling kreatif di dunia. Josko Gvardiol bakal sambung kontrak sehingga 2031. Manchester City semakin hampir untuk mencapai kata sepakat bagi menyambung kontrak pemain pertahanan kental mereka, Josko Gvardiol, sehingga 2031. Rundingan tersebut kini berada di peringkat akhir dan bakal menyaksikan pemain kebangsaan Croatia itu menerima peningkatan gaji yang lebih baik sebagai ganjaran atas persembahan cemerlangnya. Langkah strategi ini diambil bagi menamatkan spekulasi yang mengaitkan Gvardiol dengan perpindahan ke Real Madrid yang sebelum ini dilaporkan telah melakukan usaha gigih selama beberapa minggu untuk cuba membawa beliau ke Santiago Bernabeu. Walau bagaimanapun, pihak pengurusan The Citizen kekal optimis dan yakin bahawa pemain tersebut tetap menjadi tonggak masa depan kelab. Pengumuman rasmi ini dijangka akan menjadi satu lagi bukti jelas strategi Manchester City dalam usaha mengikat bakat-bakat muda paling berpotensi di dunia.
Liverpool pantau bintang muda Morocco, Ayub Buadi jadi sasaran. Liverpool telah mengambil langkah proaktif dalam usaha mencari bakat baharu bagi memperkukuh jentera tengah mereka. Laporan daripada Deadline mengesahkan bahawa pegawai kanan kelab telah dihantar ke New York untuk memantau aksi pemain tengah Lille yang baru berusia 18 tahun, Ayub Buadi, semasa perlawanan pembukaan Piala Dunia antara pasukan Morocco dan Brazil yang berakhir dengan keputusan seri 1-1. Pemain kelahiran Perancis yang mewakili pasukan kebangsaan Morocco ini mempamerkan prestasi yang sangat matang, terutamanya dari aspek ketepatan hantaran, kadar pemulihan bola dan kecekapan memenangi perebutan bola. Persembahan cemerlang di pentas berprestis ini telah meletakkan beliau di kedudukan teratas dalam senarai sasaran Liverpool, bersaing dengan nama-nama lain seperti Lamine Camara. Walaupun nilai pasaran semasa Buadi yang dianggarkan bernilai sekitar 50 juta euro, difahamkan Lille menuntut harga yang lebih premium iaitu 70 sehingga 80 juta euro. Cody Gakpo mohon pindah, Tottenham antara peminat utama. Dunia bola sepak digemparkan dengan berita bahawa penyerang pasukan Liverpool, Cody Gakpo, secara rasminya telah mengemukakan permintaan perpindahan. Keputusan drastik pemain kebangsaan Belanda berusia 27 tahun itu dikatakan berpunca daripada kebimbangan mengenai peranan beliau di bawah kendalian pengurus baru iaitu Andoni Iraola, susulan pembagian ayahnya iaitu Arne Slot yang sebelum ini menjadi arkitek utama dalam memaksimalkan potensi beliau di Anfield. Menurut beberapa laporan, pihak Liverpool kini terbuka untuk menerima bidaan dalam lingkungan 60 sehingga 70 juta pound bagi melepaskan pemain yang menyertai klub tersebut dari PSV pada tahun 2023 itu. Dalam pada itu, Tottenham muncul sebagai pasukan yang paling berminat untuk mendapatkan khidmat beliau bagi memperkuatkan jentera serangan mereka. So, itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.